Petronas telah melepaskan pekerja-pekerjanya dan sebelum ini kita boleh nampak Amazon telah dianggar nak melepas sebanyak 30,000 orang. Dan ya, saya boleh nampak ramai yang mengatakan kalau siapa-siapa yang dapat VSS atau MSS, pada lazimnya mereka akan terima pampasan. Tetapi guys, sejujurnya walaupun kita dapat pampasan, nombor satu, kita kena bayar cukai untuk pampasan tersebut. Nombor dua, selepas kita dapat pampasan dan jika kita tak tahu menyimpan wang dan jika kita tak tahu buat bisnes, apa yang akan berlaku adalah wang pampasan kita lama kelamaan akan habis. So senario sebeginilah. Andaikan sebelum ini, semasa mungkin Encik Ali bekerja di Petronas dan dia bekerja untuk 20 tahun dalam Petronas dan andaikan gajinya adalah 9,000 dan setiap bulan dia akan belanja 8,000. Andaikan. Sekarang ini selepas Petronas melepaskan pekerja, apa yang akan berlaku adalah Encik Ali akan kehilangan kerja. Dan sekarang ini andaikan Encik Ali tak dapat wang, tetapi pada masa sama kalau dia sudah terbiasa belanja sebanyak 8,000, apa yang akan berlaku adalah lama kelamaan wang akan habis. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.